Ada rumah yang ditinggalkan hampir 9 tahun, tapi pakaian, barang peribadi dan bilik anak perempuan masih tersusun macam penghuni dia baru keluar semalam. Ada pula banglo lama di tengah Tasik Kenyir yang dikatakan pernah dikaitkan dengan Tun Mahathir. Dan tempat itu ada seorang YouTuber dengan jeritan perempuan waktu tengah malam. Satu lagi rumah lama milik keluarga dari Hong Kong pula, dipenuhi gambar lama, telefon antik dan kalender tahun 2009. Dan hutan tebal yang telah telan hampir seluruh kawasan rumah. Tapi yang paling seram, sebuah rumah papan di lereng bukit di Johor, sampai pekerja binaan sendiri geleng kepala bila ditanya kenapa tak duduk dekat situ. Dari bunyi anjing tengah malam, lantai rapuh, sampai gangguan misteri yang pernah dialami pekerja sebelum ini. Di sini terdapat 5 rumah usang paling menyeramkan di Malaysia 2026. Nombor 5. Rumah usang seperti ada penjaga. Menurut video TikTok Syukri Vlog, satu eksplorasi misteri dilakukan di sebuah rumah tinggal di daerah Marang, Terengganu yang dipercayai sudah kosong sejak tahun 2017 dan keadaan rumah kayu itu kelihatan menyeramkan apabila dipenuhi semak samun dan pokok liar sehingga hampir menutupi laluan masuk ke rumah. Sebaik memasuki rumah tersebut, suasana terasa sunyi dan bahang. Dan apa yang mengejutkan, kebanyakan harta benda pemilik lama masih berada di dalam rumah seolah-olah ditinggalkan secara tergesa-gesa. Terdapat longgokan pakaian di pintu masuk serta beberapa bilik yang masih menyimpan barangan lama keluarga itu. Salah satu bilik dipercayai milik anak perempuan tuan rumah kerana dipenuhi pakaian wanita dan barang peribadi yang masih tersimpan rapi. Di bahagian belakang rumah pula semakin rosak apabila bumbungnya roboh dimakan usia dan pelbagai barang lama berselerakan di atas lantai. Rumah yang dipercayai kosong hampir 9 tahun itu kini dipenuhi debu dan semak samun, sekaligus menimbulkan persoalan tentang ke mana hilangnya keluarga yang pernah tinggal di situ. Dan video eksplorasi itu turut menarik perhatian netizen kerana suasana misteri rumah berkenaan. Nombor 4. Rumah usang terbiar di Besut. Menerusi video Syukri Vlogs, ketika masih berada dalam suasana hari raya di kampung halamannya, dia mengambil peluang merakam beberapa lokasi menarik di sekitar Besut, Terengganu. Antaranya, video eksplorasi rumah usang yang dipercayai telah lama ditinggalkan dan hampir roboh sepenuhnya. Sebaik tiba di lokasi, suasana kelihatan menyeramkan apabila pintu depan terbuka luas tanpa penghuni dan syuk memerlukan eksplorasi dari bahagian belakang rumah sebelum memasuki ruang tamu. Kawasan sekeliling dipenuhi daun kering, kayu reput dan sisa runtuhan bumbung yang sudah lagi tidak kukuh. Masih kelihatan sisa bilik air lama termasuk mangkuk tandas semakin uzur. Menariknya, terdapat sebuah telaga lama atau perigi berhampiran rumah itu walaupun sudah lama ditinggalkan. Ketika memasuki rumah, suasana menjadi semakin sunyi dan mendebarkan apabila beberapa bahagian lantai dilihat sudah reput serta berbahaya untuk dipijak. Terdapat juga beberapa bilik kecil yang masih boleh dilihat walaupun sebahagian strukturnya semakin rosak dimakan usia. Syuk turut membaca doa sebelum memasuki rumah sebagai langkah berjaga-jaga kerana keadaan rumah yang gelap dan menyeramkan. Nombor 3. Rumah usang Tun Mahathir. Menurut Faizal Rozi Vlogs, dia berkongsi pengalaman bermalam di Tasik Kenyir yang menjadi tumpuan pelancong dengan keindahan flora dan fauna serta suasana yang meriah. Pada musim cuti, kawasan ini dipenuhi pengunjung dan pergerakan houseboat dan bot laju yang sibuk membawa pelancong ke destinasi. Ramai juga datang untuk melihat sejarah lama di gua-gua sekitar bukit, menjadikan Tasik Kenyir semakin popular. Dalam perjalanan, Faizal berada di Pulau Mahathir yang dahulunya dikenali sebagai Pulau Pipit, iaitu lokasi yang mempunyai sebuah banglo lama yang pernah dikaitkan dengan Tun Dr. Mahathir. Pulau ini juga mempunyai air yang jernih serta laluan tangga yang dikelilingi pokok buluh menuju ke banglo usang tersebut. Dan kawasan itu dipenuhi sarang semut api yang menyukarkan pergerakan. Ketika melilingi banglo, Faizal merasakan sesuatu sebelum membuat keputusan untuk bermalam di dalam rumah tersebut. Di dalam banglo pula, keadaan sangat bersepah dengan lantai reput, perabot lama serta reka bentuk rumah klasik yang dikelilingi pokok buluh. Dan pada waktu malam berlaku kejadian misteri apabila lampu tiba-tiba terpadam, hujan lebat turun, kamera dialihkan dan terdengar jeritan perempuan yang menyuruh supaya diam. Suasana menjadi sangat menakutkan sebelum Faizal akhirnya tidur sehingga jam 6 pagi dan bersiap untuk meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Nombor 2. Rumah usang lama. Menerusi YouTube Exploring with Dex Matty,
Dia berkongsi video sebuah rumah usang milik keluarga Cina dari Hong Kong yang telah lama ditinggalkan. Difahamkan selepas suaminya meninggal dunia, pemilik bersama keluarganya pulang ke Hong Kong dan rumah itu dibiarkan terbiar sejak tahun 2009. Dalam video, rumah besar berkonsep kareka bentuk era 70-an itu kelihatan sunyi dan dikelilingi hutan tebal, di mana di dalam rumah, dapur dipenuhi dengan barangan lama berselera. Ada juga sebuah bilik dipenuhi buku berselera dan dia telah terjumpa satu CD old school dan telefon lama. Bilik lain ada lagi 2 bilik. Keadaan di atas pula dipenuhi barangan yang berselerak dan sampah sarap. Ada tilam lama, berkemungkinan ada yang datang mencari harta dan barangan berharga. Satu bilik ada pembakar roti, ada barangan antik lama. Lantai rumah di situ sangat repuh. Tingkap pula cantik dan antik dan terdapat kalender tahun 2009. Nombor 1, rumah papan di lereng bukit. Menurut YouTube Faizal Rozi, dia berkongsikan video rumah papan lama di lereng bukit sekitar Ulu Tiram Johor yang dipercayai pernah dijadikan sekolah agama suatu ketika dahulu. Rakaman tersebut bermula sekitar jam 1.30 pagi apabila mereka didatangi seorang pekerja pembinaan warga Pakistan yang bertanya mengapa mereka memilih untuk duduk di pondok kecil dan tidak menjadikan rumah itu sebagai tempat menginap. Namun pekerja tersebut hanya menggelengkan kepala sambil menyebut perkataan mati-mati, seolah-olah memberi bayangan sesuatu yang menyeramkan pernah berlaku di rumah berkenaan. Keadaan luar rumah pula dipenuhi semak samun tebal sehingga mereka terpaksa memanjat masuk melalui tingkap untuk memasuki bangunan usang itu. Sebaik berada di dalam rumah, keadaan lantai papan dilihat sangat reput sehingga ada bahagian yang sudah berlubang serta lopong. Tandas rumah juga kelihatan kotor dan terbiar, manakala kawasan sekeliling dipenuhi semak samun yang menyeramkan. Mereka turut menemui beberapa barang lama seperti kotak tergantung di dinding, meja berselerakan dan kerusi usang di dalam rumah tersebut. Untuk ke tingkat atas, mereka terpaksa merangkak melalui ruang sempit di bawah tangga sebelum menemui satu laluan tangga menuju ke ruangan lain. Dalam masa yang sama, rumah itu dipenuhi kelawar dan banyak kawasan tidak dapat dimasuki kerana rantai serta struktur kayu sudah terlalu reput dan berbahaya. Apa yang paling seram apabila mereka menggerakkan sebuah kerusi jongkit sebagai contoh gangguan yang dikatakan pernah dialami pekerja pembinaan Indonesia sebelum ini. Tidak lama kemudian, bunyi anjing dari luar rumah pula kedengaran dan menambahkan lagi rasa takut sepanjang penerokaan dilakukan. Itulah kisah penerokaan rumah-rumah usang yang penuh misteri. Daripada rumah kayu terbiar di Marang, banglo lama di Pulau Mahathir, sehinggalah rumah papan di lereng Bukit Ulu Tiram yang dikatakan mempunyai gangguan tersendiri. Setiap rumah menyimpan sejarah, kenangan lama dan persoalan yang hingga hari ini masih belum terjawab. Jom komen antara kelima-lima kisah seram ini yang manakah paling menakutkan.